Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada episod kali ini. Nama diberi Nova Adilia binti Samsudin dan dia Nur Mariam Nailah binti Muhammad Badrul Am. Pada hari ini telah berlangsungnya Majlis Penyerahan Bantuan Persekolahan dengan kerjasama Pejabat Kerja Sungai Lui. Encik Masman bin Mahayat, Encik Aslan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa dan ucapan Guru Besar SK Sungai Lui, Puan Normazita binti Mahusin. Majlis penyerahan barang persekolahan murid tahun 1 dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Felda Sungai Lui. Seramai 21 murid tahun 1 yang menerima sumbangan pada kali ini. Sumbangan ini dijayakan oleh Yayasan Felda untuk anak-anak Felda. Pengurus Felda Sungai Lui amat berbesar hati untuk memberikan sumbangan ini. Kali ini, mereka sangat bertuah kerana bukan sekadar beg tetapi baju, kasut dan lain-lain lagi. Bersama saya, murid tahun 1 yang mendapat sumbangan. Hai adik. Hai, Boleh adik perkenalkan diri? nama saya Nur Falisha Haflan binti Muhammad. Apakah perasaan adik apabila dapat hadiah? Gembira. Terima kasih Yayasan Felda. Terima kasih adik. Bye. Hai, Assalamualaikum. Boleh kamu perkenalkan diri? Nama saya Puteri Alana Arisa binti Muhammad Ainul. Apakah perasaan awak mendapat sumbangan ini? Saya rasa seronok. Terima kasih Yayasan Felda. Nama saya Nova Adilia binti Samsudin. Boleh tuan perkenalkan diri terlebih dahulu? Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada Aidil. Okey, nama saya Fauzi bin Saleh. Saya pengurus Felda Sungai Lui. Apakah tujuan program pada kali ini? Okey, program kita pada pagi ini adalah majlis penyampaian sumbangan beg daripada pihak Yayasan Felda yang mewakili pihak Felda untuk menyampaikan barang asas, keperluan asas kepada pelajar-pelajar seperti beg, baju sekolah, seluar, kasut, kepada 22 orang lah di sekolah SK Sungai Lui. Apakah harapan pada program ini? Harapan saya agar pelajar-pelajar, semualah pelajar-pelajar di SK Felda Sungai Lui dapat sumbangan daripada bantuan-bantuan yang telah disampaikan oleh pihak Felda. Terima kasih tuan. Sama-sama. Sekian sahaja daripada kami Di Sungai Lui TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.